Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pertama lah. Saya nak kongsi sikit sesuatu yang bermain di fikiran saya pada pagi ni. Indahnya meletakkan kebergantungan kita 100% hanya kepada Allah Ta'ala. Macam mana tu? Okay. Pernah tak satu masa kita rasa penat? Rasa penatnya berharap dengan manusia. Berharap pada dunia, penat. Sampai kadang kita rasa, kenapa hidup aku ni? Semua ada, tapi kita masih lagi rasa kosong. Why? Kan? Okay, saya nak ajak korang semua renungkan lah. InsyaAllah. Okay, bila kita sandarkan bahagia pada manusia, kita akan mudah kecewa. Kalau kita sandarkan rezeki pada usaha kita semata-mata, kita akan rasa stres. Okay, sebab itulah Allah pesan dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga yang berbunyi begini, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa maksudnya? Okay. Dan sesiapa yang berserah diri, yakni bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan cukupkan keperluannya. Nampak tak? Janji Allah tu pasti. Kita tak akan pernah kekurangan atau tersesat jika kita bergantung kepadanya. Malah Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, jika kamu bertawakal, benar-benar tawakal kepada Allah, nescaya kamu ni akan diberi rezeki macam mana Allah beri rezeki kepada burung. Kalau kita nampakkan burung, dia keluar pagi, balik petang. Pagi tu dia akan keluar dalam keadaan perutnya lapar lah. Tapi dia pulang ke sarang petang tu, insyaAllah perut dia kenyang. Nampak? Itulah janjinya. Kita bertawakal kepada Allah yang sebenar-benarnya, nescaya kita tak perlu nak risaukan segala dengan rezeki kita. Kita hanya usaha bahagian kita. Lakukan tugas kita, usahalah sebaik-baiknya bahagian kita. Selebihnya serah pada Allah. Itulah indahnya meletakkan kebergantungan kepada Allah. Kita ikhtiar, kita usaha, tapi hati kita tenang sebab kita tahu Allah ada untuk jaga kita. So, mulai hari ni, lepaskan segala rasa risau, segala gundah gulana. Kita fikir macam mana nak cari duit, macam mana nak tambah pendapatan. Bagi saya, usahalah semampu kita. Buat betul-betul, jangan malas, kena rajin, amanah dengan pekerjaan. Yang lain-lain serahkan pada Allah. Moga hati kita bergantung sepenuhnya dan diredai segala amal ibadah kita dan pekerjaan kita, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.